Nasir, kita bulan Ramadan dah berlalu. Apa yang Tuan Nasir nak rumuskan? Ialah bazar dah gagal, 500% gagal. Assalamualaikum, salam Madani dan salam kepada semua lah. Saya Muhammad Nasir Firosdin dalam Persatuan Bumiputera Wilayah. Saya Datuk Rosli Sulaiman, Presiden Penjaja Wilayah Bumiputera. Saya nak isu yang gagal 500% lah, yang saya yang last saya bagi tahu lah. Kegagalan 500% ni, saya nak dedah lah apa yang kegagalan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk isu Ramadan sebulan ni. Okay, first ni saya nak cakap pasal isu is very simple dan pendek. Ada abang tisu ni, satu kegagalan. Tak ada, memanglah lesson-lesson yang ada ni memang dia bekukan. Yang macam troli, macam belon tu memang tak ada lah. Dan saya pun pergi tanya benda ni pun memang tak ada lah lesson ni. Okay, yang nombor dua, yang kes yang Wawa ni, yang kena gigit tangan dia. Ni kes yang kedua. Dia ada lagi satu kes belon. Ni belon ni isu yang paling hangat lah. Hari ni kita tengok isu yang belon ni terlampau hangat. Kenapa banyak yang orang yang masuk dalam isu ni, yang beramai yang tak tahu pun pasal isu belon ni. Sebenarnya kita Persatuan Penjaja Bumiputera dan dalam gabungan persatuan-persatuan ni yang lebih tahu pasal isu penjaja. Yang lain-lain tu kalau tak tahu janganlah masuk campur. Nak andaiankan dia apa itu ni semua. Kita ada mahkamah, kita ada penguatkuasa yang ambil tindakan, biar dia ambil tindakan. Zalim tetap zalim di BKN ni. Saya minta, dia memang zalim lah. Ni saya bagi tahu. Kenapa hari ni isu belon ni pun, isu belon ni very strict. Memang panas lah. Sampai kena tuduh ada 13 kes. Batu rawatan ni semua memang amat kecewa lah. Dan lagi satu, saya tengok pakar ni, hospital ni, doktor pakar pun dah bagi statement 48 hari dia dapat MC. Biarlah siasatan di jalan lah. Janganlah terlampau nak andaiankan orang ni sebagai salah tu, salah ni. Semua dia petik-petikkan. Tak bagus lah saya nampak ni. Dan lagi saya nak cakap ni Mamat ni Harun, saya nampak you macam jadi menteri pula. You boleh judge orang, you boleh peli-pelikan orang. You ni siapa sebenarnya? Kalau betul pun you hebat, janganlah you nak tikam orang, nak peli-peli orang. Tak bagus lah cara sikap you. Kalau you pakai nama Madani, kalau ini sikap you, tak bagus lah. Saya minta kalau boleh, you janganlah nak buat andaian yang tak bagus-bagus lah. Saya tengok you terlampau banyak peli-peli orang lah dalam isu ni. Yang saya tahu pun you pun bukan orang penjaja ni. Kalau you nak tekan-tekan drama ni semua, nak petik-petik ni semua, saya malu lah tengok you, Harun. Dan you pun Madani, saya pun Madani. Bagi peluang lah, Harun. You jangan macam-macam lah, Harun. Saya minta you, kalau boleh, you jangan macam-macam. Isu belon, isu dalam wilayah ni, memang gagal lah. Saya bagi tahu memang gagal. Saya bagi 500%. Dan saya minta, apa yang terjadi dalam Jabatan Pelesenan, benda-benda yang tak cantik lah. Dan lagi satu, ada satu isu ni, saya tengok ada satu isu ni, isu elektrik. Okay, isu elektrik ni 450. Isu elektrik ni ada tangan gaib. Tiba-tiba persatuan boleh dapat. Ini jabatan lah. Kenapa tender ni tak buka? Kenapa tender ni tak buka direct kepada persatuan di Masjid India? Ini tangan gaib lah. Saya minta SPRM siasat benda ni. 450 ni duit besar ni. Kalau penjaja dengan niaga pun tahun ni memang saya nampak memang kurang lah. Apa-apa pun saya minta SPRM ambil tindakan benda ni lah. Kenapa saya akan buat laporan SPRM terdekat ni. Saya nak benda ni korek. Kenapa, macam mana menteri boleh direct bagi dengan ni? Kenapa Jabatan Pelesenan penjaja boleh direct? Dia siapa? Persatuan tu siapa yang you boleh bagi direct? Rasa tak patut lah. Kenapa kami pun persatuan juga? Ini kira macam double standard juga. You bagi kat sini, bagi sini. Dan lagi satu, inilah gagalan menteri buat kanopi yang apa ni. Ni kanopi yang ni. Boleh jadi macam ni. Kenapa dia tidak ada standby? Mungkin dia tak ada benda-benda yang dia standby lah. Boleh terjadi macam ni. Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa dia tak nak berbincang dengan persatuan? Inilah amat kecewa. Baru-baru ni bos saya Datuk Rosli Sulaiman ada perjumpaan dengan Datuk Benda pada 28 bulan 11 yang tahun lepas lah. Kita meeting dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, bos pun meeting.
Benda ni dalam meeting dengan bos saya pun ada ada minit lah, kita ada minit lah. Ni minit dia pun ada. Okey, kat minit sini dia tulis pihak persatuan untuk lokasi untuk bazar Ramadan ni semua kita bekerjasama lah. Lokasi yang sama, Datuk Presiden pun cerita dengan Datuk Bandar. Datuk Bandar pun ambil maklum benda ni. Dan lepas tu cerita dia pandang macam tu sajalah. Tak ada feedback, tak ada apa. Tak ada follow up lah. Tak ada follow up. Dia macam diam saja. Dia ada minit. Minit dia minta segera tau. Minit dia segera. Saya tak tahu untuk apa minit ni. 60 minit tu. Saja nak simpan kot rekod yang dia dah jumpa dengan Persatuan Penjaja Bumi Putra. Dan ini pun ada gambar dengan bos saya. Ni gambar betul Ni bukan gambar buat dengan Datuk Bandar. Perbincangan kita pagi dengan bagus, dengan harmoni, semua bagus. Bos saya pun memang dia nak bantu untuk bazar-bazar Ramadan ni semua. Lepas tu senyap macam itu sajalah. Ini minit pun ada. Apa-apa pun saya rasa kecewa sangat dengan Menteri, dengan Datuk Bandar. Pasal tu saya letak ni lah. Letak jawatan lah. You tak layak. Kenapa you tak layak? You rosakkan nama Kerajaan Madani yang ada ni. Inilah Kerajaan Madani yang ada. Sedih lah. Semalam saya tengok satu video Perdana Menteri kita terbaik, Anwar Ibrahim PM. Dia pun sebut isu belon ni kalau boleh kita bincang dengan elok lah, dengan bagus. Benda ni tak payah di-viral-viralkan benda tu. Itu yang Perdana Menteri cakap lah. Boleh berbincang. Macam mana kita nak bincang dua orang ni tak nak bekerja sama? Itulah saya nak cakap dengan Perdana Menteri. Dua manusia ni sombong. Dengan menteri. Kenapa saya boleh cakap dia gagal 500%? Kenapa dia tak boleh bagi lesson untuk anak muda? Kalau dia bagi lesson anak muda, tidak ada masalah. Tahun sudah tidak ada pun jadi masalah macam ni. Itu yang saya nak cakap lah. Ini yang isu di wilayah. So, saya hope boleh akan datang ni bekerjasama lah. Kita bukan kartel. Persatuan bukan kartel. Jangan dengar di luar-luar tu macam-macam cakap. Lot untuk bazar Ramadan ni jual mana boleh jual sampai 20,000, 30,000. Itu semua cerita kosong. Di tapak Tengku Abdul Rahman dikenalikan di BKL. Body to body beli tapak ni. Body to body jual tapak. Dan kita dah ada pun. Untuk kartel. Ni kita dah dedah pun. Saya dengan bos saya Presiden Penjaja Datuk Rosli Rahman, kita dah dedah pun. Ini yang kita buat kerja untuk sebulan Sebulan kami buat kerja ni. Lot tu telah dijual direct body to body. Bukan persatuan Bukan persatuan yang jual lot ni. Persatuan tak terlibat langsung. Stay masih ada lagi. Macam mana kali ini menteri tak cakap apa-apa pula? Ini report ni dah ada. Kita dah bagi report ni dengan SPRM pun. Report yang ni, kartel ni. Jual tapak sampai 15-20 ribu ni semua. Saya pun dapat tawal untuk orang nak jual dengan saya sebagai persatuan. Saya nak tunjuk menteri siapa sebenarnya kartel. Bila you sebut benda tu tak bagus lah. Cuba you ambil. Dan lagi satu, saya bagi tahu Datuk Bandar Kuala Lumpur, apa yang dia dapat maklumat dari pegawai dia, banyakkan benda tak cantik lah. Boleh jadi isu-isu macam ni lah. Saya hope Datuk Bandar Kuala Lumpur, you memang tak layak lah. You duduk kat sini, kat situ you duduk atas kursi tu, saya nampak you tak berbantu lah. You memang tak berbantu. Ini pun ada desak juga. So dia letak jawatan juga. Betul pun letak. Dan ini masa statement yang kena ribut. Saya tak tahu untuk apa dia pergi. Lepas tu kat sana pun ada orang cakap ini bukan boleh buat mega. Ini dia memang gagal dalam video dia semua. Lepas tu dia cakap apa pun saya pun tak faham lah menteri ni. Sebenarnya saya tengok menteri ni dia tak layak lah. Untuk saya dia kena letak jawatan. Dia bagi malu semalam dengan Perdana Menteri kita. Perdana Menteri Umum, benda ni belon kecil, isu dia kecil. Pasal kita boleh settle. Kalau dia kerja dengan persatuan penjaja ni dalam wilayah, insyaAllah takkan boleh jadi macam ni. Ini kita tahu. Ahli-ahli yang duduk ni banyakkan bawah persatuan. Dia duduk bawah persatuan. Di BKL tidak ada ahli dia. Yang datang ni tak ada ahli dia. Dia boleh bagi lesson. Kalau dia bekukan lesson anak muda ni, macam mana anak muda? Contoh belon ni. Kalau dia bagi troli yang jual air, yang anak-anak muda B40 ni saya cerita B40. Yang niaga ni semua B40.
Kalau saya pakai Ferrari, saya tak akan niaga kat tepi jalan tu. Saya niaga di KCC, Pavilion. Kenapa hari ni bila ada persatuan penjaja ni, lagi macam saya punya persatuan penjaja, kita akan jaga. Kita akan jaga yang terbaik lah. Itu yang kita nak lah. Bila kita bagi peluang, ini yang banyak andaian dalam TikTok ni. Itu, ini, macam-macam cakap. Lagi yang Harun tu lah, saya memang tekan dia habis-habis lah. Jangan jadi lebih pandai dari menteri. Kalau you jadi lebih pandai, you duduklah tempat menteri. You nak cakap kawan you pernah niaga, you pernah challenge saya dalam grup you sekali. You cakap saya apa? You dah rekod. Apa yang saya cakap, saya ni memang duduk 20 tahun dalam bawah penjajah. Tahu? Bukan saya nak challenge you. Kalau you nak debat dengan saya, kita debat lah Harun. Saya nak challenge dengan you pasal kalau you tahu pasal penjajah. Kalau you tak tahu, janganlah. You pergi, you semua tempat you kacau. Pun saya dah pernah cakap you, nama you pun saya dah bagi tahu nama you siapa. You nak peli-peli budak ni. Budak tu sakit lah. Janganlah peli-peli. You nak peli-peli budak tu tak baik lah. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.